suka. Tapi Mama suka yang ni. Ni cantik. Cantik tak? Menantu anak-anak perempuan. Cantik tak? Ni kita HM, hijau HM. Ni apa nak yang ni je lah. Tak mau tengok yang lain. Color ni cantik kan? Cantik. Wah, cantik tak you all? M8 lah. Cantik tak you all? Very nice. Dia segar ke? Menantu pun suka ni. Ini cantik. Yang lawa kan? Ni off. Cantik ke? Kita punya lagi cantik. Hydrogen. Tengok you all nak order kopi ke apa ke guna robot dah. Tapi saya tak minum kopi. Tak ada manusia pun. Bolehlah buka kedai kopi. Macam mana nak ambil kan tu semua apa yang kita nak tu. Dia bancuh kopi tu. Wah. Wenn 2 Leute was kaufen. Bagus ni. Entschuldigung. Warte mal, stell dich mal dahin. Entschuldigung. Sorry. Danke. So ini bezanya dia collab dengan jenama kit ni Kit. Kit ni apa? Jenama baju. Jenama baju. Oh. Dia kolaborasi. Jadinya So dia buat baju. Tu baju mana bajunya? Tu. Oh, jenama baju tu ke? Dia ada buat bag juga. Limited rasa dah sold out kot dia punya baju. Kereta yang kuning tu I buat dalam pink kan? Mana Papa? Papa masih shopping. Shopping apa? Papa tu dah merchandise tu Papa dah beli dekat Prague, tahu tak? Semua je ni. Ada lagi BMW parking. Tu nampak. Bag Papa tu pergi rakam. Tu lah. Tengok bag Papa depan tu. Sampai dah tu. Ada putri lah. Tengok tu satu beg bawa lah. Itu hari pergi kilang tempat buat aksesoris apa nama? BMW tu kan? Mana kereta awak nak beli? Mana kereta abang nak beli? Warna hijau ni kah? Masing-masing anak-anak ada impian masing-masing habis belajar kerja betul-betul. Nak beli kereta pun boleh beli. Sebelum umur 30. Sebelum umur 30. Sekarang dah umur berapa? Sekarang 26. Sebelum umur 30 nak kereta ni macam mana? 4 tahun lagi. Murah je, tak sampai sejuta. Murah je. Okey, tak sampai sejuta. Okey. Kereta mama lagi mahal. Okey. Ambil company, boleh buat untung, belilah kereta. Okey. Buat apa kereta? Okey. Dengar tu. Baby tak ada satu pun yang minat. Sudah. Bahaya juga tu. Chevaux déjà à l'époque, pas mal Boxer, flat twin, ça suffit. L'auto c'est à nous aussi. Les premières qu'ils ont, c'est 190. Ouais là.
Ich habe vorgestern nach Horizon beschlossen, dass ich in München fahre. Weil der Freund, der Freund hat wir zusammen mit einer in München sind und deswegen Close your eyes and feel the design step by step. What do you sense? Most people are just personalized. Thank you.
This is a concert. It looks like one of the very first scars to solve Yeah.